ما ألذ الطعام. ما ألذ الطعام. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung kembali tajuk kita tentang alangkah lazatnya makanan ini. What a good food. في هذه المرة سنتعلم عن الجمل المتناسقة. InsyaAllah pada kali ini kita akan belajar pula tentang ayat berangkai. هل أنتم مستعدون؟ هيا ندرس. قبل أن نبدأ درسنا هذا اليوم هيا نعرف الفرق بين ما وماذا. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada kali ini, mari kita lihat dulu perbezaan antara kata tanya ma yang bermaksud apakah dan maza juga membawa maksud apakah. Baik. Ma biasanya kita gunakan untuk bertanya tentang kata nama. Sebagai contoh, ma hadha syahru, ma hadha syahru, apakah bulan ini? Ataupun bulan apakah ini? Jadi, perkataan hadha ini termasuk dalam kategori isim. Ma, apakah? Hadha, isim, bermaksud ini. Asyahru, bulan. Apakah ini bulan? Ataupun, apakah bulan ini? Sedangkan, perkataan kata tanya maza digunakan untuk fi'il ataupun fi'lun. Apa dia fi'lun? Iaitu kata kerja. Sebagai contoh, maza taf'alu ya Ahmad? Apa yang awak buat, wahai Ahmad? Ataupun contoh yang kedua, maza taf'alina ya Amirah? Apa yang awak buat, wahai Amirah? Jadi perkataan kata kerja ataupun fi'il di sini iaitu taf'alu dan taf'alina membawa maksud yang sama iaitu buat. Dalam bahasa Inggeris kita boleh terjemahkan ayat tanya ini seperti berikut. What
Sekiranya ayat tanya hendak kita tujukan kepada seorang perempuan, maka kita boleh guna Madza tashtarina? Madza tashtarina? Apa yang awak beli? Ana ashtari al-qahwata. Ana ashtari al-qahwata. Saya beli kopi. Maka perkataan tashtarina adalah kata kerja yang ditujukan kepada perempuan. Contoh ina, madza tabi'ina? Maka jawapannya ana abi'u al-asira. Ana abi'u al-asira. Apa yang awak jual? Saya jual jus buah-buahan. Perkataan tabi'ina merujuk kepada perempuan. Contoh ayat yang lain. Madza tufaddilu? Madza tufaddilu? Apa yang awak suka? Ataupun apa yang awak pilih? Ana ufaddilu al-khadrawati. Ana ufaddilu al-khadrawati. Saya lebih suka sayur-sayuran. Ataupun saya pilih sayur-sayuran. Jadi kata kerja tufaddilu ditujukan kepada lelaki. Madza tufaddilina? Madza tufaddilina? Apa yang awak lebih suka? Ana ufaddilu al-fawakih. Dua kemungkinan jawapan yang boleh kita gunakan. Yang pertama, na'am, ana atbuhu as-samaka. Ya, saya masak ikan. Ataupun kita hendak menafikan soalan yang ditanya. Maka kita boleh jawab, la, ana atbuhu ad-dajaja. Tidak, saya masak ayam. Contoh ayat tanya yang menggunakan hal yang ditujukan kepada perempuan. Hal tatbukhina as-samaka? Hal tatbukhina as-samaka? Sekiranya jawapan itu betul, maka kita jawab, na'am, ana atbukhu
as-samaka. Ya, saya memasak ikan. Ataupun kita hendak menafikan jawapan itu, maka kita guna ayat la ana atbuhu al-lahma. Tidak, saya masak daging. Bukan masak ikan. Jadi perkataan tatbukhina adalah kata kerja yang ditujukan kepada perempuan. Jadi bila soalan hal, maka dua kemungkinan jawapan sama ada na'am ataupun la. Hal antum fahimtum? Alhamdulillah. Thanks for your attention. Wa ila liqa. Ma'assalamah.